So hari ni I tolong mama buat sambal telur rebus. Since tak tahu nak masak apa, so kita buat ni je lah dengan lauk yang kedua tu. Husband I kerja hari ni, hari Selasa. Husband I kerja hari ni, sepatutnya hari ni ganti cuti Wesak tau, tapi husband I dia tak cuti. So dia dah pergi kerja lah. So since I masa cuti, I dekat rumah my mum lah. Weh, sakit weh. Kita pecik-pecik. Au. Sambal banyak macam ni baru sedap. Sebab dia lagi bau wangi. Allah Akbar. Bau wangi and banyaklah sambalnya yang kita dapat makan. My mum dah readykan untuk kita buat sayur fucuk kan Main? Sayur fucuk masak lemak. Tak banyak pun sikit je sebab suun tak boleh banyak tau. Kalau tak nanti dia menyerap air kuah tu. So not good lah. Nanti kalau tak nanti korang punya kuah tu kering. Okay sambung. Korang kena hati-hati tau. Saya okey je memasak. Tapi kalau benda tu menyakitkan tangan saya takut juga lah. Okay. Then after kita orang masak ni, kita orang nak pergi kat Aeon nak beli kipas. Since my mum dia nak beli kipas untuk rumah sini. Katanya tengah murah. Jadi kau beli kipas ni? Jadilah. Okay. So jadilah nak beli kipas ni. Tapi after kita masak lah and after Zohor macam tu lah. Sekarang pun dah pukul 1 lebih dah. So sekejap lagi azan masuk, kita pergilah. So I nak tunjuk sikit belakang rumah I. Tengok my mum tanam apa. So I nak tunjuk sikit dapur kita orang, which my mum dia tanam pokok bunga. Tada! Ni daun kari my mum. Ni dia bela sendiri, dia tanam sendiri. And then this one daun pandan. Ni daun pandan my mum. Excuse belakang tu biasalah rumah mamak, banyak anak. And this one is daun kunyit my mum tanam. So kita orang tak payah beli dah benda-benda ni. Just ambil je dari luar. Mana 5 purut lah. Rasanya ada 5 purut. Tu, ni lah 5 purut. Ni my mum punya tanaman lah. Ada kat belakang. Ni my mum buat sendiri. Cili ni dia blend cili kering. Macam I tak rajin. So my mum yang buat. Dia pakai je. Satu. Bila korang buat sambal lebih, so nanti kalau telur tu dah habis, korang boleh letak benda lain. So korang kacau. Tapi boleh buat sikit. Tapi I takut dia pecik-pecik. Au. Dia mengganas. Macam tu. Yang ni maksudnya dia dah macam nak start pecah minyak lah. Sebab minyak tu dah naik ke atas kan. So sambal kita dah semerah ini. Lepas I taruh gula, garam. So ni masukkan ya. Belum. Dah. Okay, ni. Kita masukkan terus lah. Okay. And kita kacau. Yang ni sambal air dia banyak air sikit. Terbanyak air. So mungkin kita kan boleh renehkan dia sampai dia kering sikit lah. I lupa masukkan dalam ni tadi bawang. So never mind. Sekarang kita ni dulu lah, bagi dia lembut dulu lah. And then nanti kita campur je terus kat situ. Kita kurang just mak I pun dah bersih dah. Ni kita just layu-layukan je. Lepas nanti kita letak lah dekat atas apa ni. Ni dah layu dah ni. Kita letak. Dah siap I punya sambal telur. Okay, so kita nak pergi ke Aeon untuk beli kipas. Since rumah I kipas pun dah nazak, belilah kalau murah. So hari ni I serba pink. Tak ada power lah, ini untuk panas punya lah. Cantik pakai telepak muda sikit ni. Yang tak ada power ni. Lepas tu macam nak. So I serba pink hari ni. And mama macam biasa pakai tu je. Asyik ulang baju yang sama. Saya pun sama, baju yang sama je. Oma asyik pakai baju sama je. Bajunya sedap pakai. Sekarang ni I nak pergi beli Zeus sekejap sebelum kita masuk shopping.
Mak nak beli apa, Mak? Dia apa? Tengok dulu lah apa yang ada. Pernah lihat Mak kata saya, kita pergi mall cuci duit dan cuci mata. Duit kena cuci. Banyak. Banyak ada tutup. Mak tak nak air ke? Okay. My mum tak nak air, so I beli seorang lah. Since I je yang nak air tu, I nak matcha strawberry sebenarnya. Oh, ramainya orang. I harap dia buat sedap lah, sebab I beli dekat Raup sedap weh. But I don't know kalau I beli kat sini sedap tak. Let's see. Tapi I rasa macam ramai je tengah tunggu sekarang ni. I nak order matcha strawberry latte, tapi susu tu I nak outside. Thank you. Sampai I tunggu. Tunggu lagi berapa? Lagi 2 orang kot. Lagi 2 orang. Sebab I 1034, sekarang 1033 tengah buat. Beg situ macam beton-beton je ni. Tapi 119. Mahal tu. Batah. Tak tahulah kualiti dia. Mata je pun. Tak nak tilas? Ha? Tak nak tilas? Tak nak? Rasa sikit je lah. Kau punya lah rasa sikit je. Mak suka ke? Alah nak rasa je. Dia macam. Rasa saja. Nak sapi? Subway. Mama nak makan kan? Kenyang. Baiklah, apa? Mau belum makan kan? Ya. Sekejap, bagi tunggu air tu kita ke sana. Mau dulu? Mau dulu. So, I dah siap. I nak pergi Subway sebab my mum tunggu dekat Subway. Dia nak makan. Sambil-sambil tu lah, kalau I tahu tadi I bawa laptop. But never mind. Kita teman mama makan. Dia order apa tu? Aduh. Boleh potongkan 2 tak? Korang nak budak? Tak boleh masuk orang. Kau nak buat? Tak tu dah. Aduh, sangkut pula. Subway. Sambil tu I nak menikmati I punya matcha strawberry latte. I pakai outside. Sedap ni tu. Sejuk. Apa sejuk? Last my mum makan waktu dia kerja. Sekarang dia banyak makan hati. Harap-harap sedap, tapi cantik je. Dia punya hijau. Apa tu tonggek? Tonggek? Taklah, dia memang untuk sip. Ambil lah tu 3. Tapi ni kecil. Yalah, ni M semuanya, tak ada besar. Kan tengah dia murah guys, RM5 je. Kain dia tak ni. Kain dia Macam ketat sikit kan? meleng nampak. Sikit je. Itu saya apa? Ni size L juga, tapi dia macam lagi lembut. Oh, ni benang. Ini grandi. Ni satu RM5. Ni siapa punya ni? Asal sampai Hana. tadi? Tak tahu Hana punya. Yelah, ada 2 tu di sini. Ni RM5, RM5, RM10, RM10. Ini RM5 je kan? Tengah ada promosi kat Aeon. Day has a melody of life. I am satisfied with the melody of my life. 이제 하늘 속에 like melody 흘러와. 그 멜로디는 맘을 열어주는 열쇠. 영원히 맴돌아 나의 곁. With every beat, a new day breaks. Life melody.